Lepas tu kalau kita nak cuci macam mana? Korang kena tengok live ni sampai habis Tak habis pun. Tak payah panjang, dia sekejap je. Kalau okey baru order. First, kalau nak cuci dia, korang buka cap bawah ni. Orang perempuan, lelaki, newbies, tengok ni. Tengok dekat sini dulu, jangan keluar lagi. Okey, cara nak cuci dia, korang buka dia punya cap bawah ni. Okey. Nampak tak span dalam tu? Tu. Sekejap lah kita buka lagi satu. Korang buka yang bawah dia kan. Keluar yang mana. Ni span dia, korang kena cuci seminggu sekali tu. Nampak tak? Tu nama dia span. Dia untuk tapis kotoran. Korang dah cuci, masukkan balik, pulas cap bawah dia, pulas juga macam ni kawan-kawan. Korang tengok, semudah ABC. Dah siap lah. Lepas tu macam mana? Sap. Macam tu saja kedudukan dia. Macam biasa lah. On cucuk elektrik dah boleh pakai. Ini orang tak pernah beli ikan pun dah senang kan.